Ingat tak, masa Kerajaan Perikatan Nasional merintah, mula-mula kita tak bagilah. Tapi lepas tu kita bagi juga 2-3 kali, betul tak? Sekarang kerajaan hari ni dia nak tukar jadi pencen terus. Macam mana apa lagi teruk itu tuan-tuan. Dia nak bagi sikit-sikit. So alasannya, tapi dia punya hujahnya sama, sebab dia risau hari tua. Tapi saya pernah cakap dulu, daripada dulu sampai sekarang, saya kata itu alasan kamu kerajaan. Pada Anwar Ibrahim pun saya nak cakap. Sebab kenapa saya kata begitu? Sebab sebenarnya dia tak nak bagi kita keluar duit, sebab dia nak pinjam. Kerajaan yang nak pinjam tuan-tuan. Kerajaan nak berhutang. Dan institusi paling besar yang bagi pinjaman kepada kerajaan adalah KWSP. KWSP. Hutang kita hari ini tuan-tuan 1.3 trilion. 1,300 bilion. Dan 28 ke 30% atau 400 bilion lebih daripada hutang ini adalah diambil oleh KWSP. So siapa yang bagi hutang kepada kerajaan ni tuan-tuan? Kita lah. Duit kita ni. Kita bagi hutang pada kerajaan. Lepas itu dah lah kita bagi hutang pada kerajaan melalui EPF. Lepas tu kita dapat duit dividen daripada EPF ni. So kita pun happy lah, EPF bayar duit 5% ini. Tapi sebenarnya tuan-tuan tahu tak, lepas itu kita kena bayar balik ni kepada kerajaan melalui cukai, betul? Kita bayar kerajaan cukai, kerajaan bayar pada EPF, EPF bayar kita balik. Habis lalas kita dapat apa? Tuan-tuan dapat tak? So this is the actual reality yang orang-orang dalam kerajaan ini tak cakap. Kita dapat duit daripada EPF kita 5% or something. At the same time dia naikkan cukai, kita bayar cukai. Profesor ekonomi nanti boleh explain benda ni. So sebenarnya kerajaan hutang dengan EPF, EPF bayar kita, kita bayar cukai kerajaan, kerajaan bayar balik pada EPF, pergi balik. Balik-balik pusing-pusing. Last siapa kena bayar tuan-tuan? Kita lah yang bayar. Dan 400 billion, saya tengok portfolio EPF itu, about 28 to 30% held by EPF. Dan lepas tu belum campur KUAP, kumpulan wang amanah pencen, yang pencen kerajaan, itu pun sama. Kerajaan berhutang itu, daripada diri kita, daripada 1.3 trilion itu tuan-tuan, itu kebanyakannya daripada EPF, KUAP, lebih kurang 40% to 50%. Daripada wang simpanan pencen kita ni, kalau kerajaan tu pencen lah, KUAP. Kalau yang kerja swasta itu daripada EPF, selebihnya daripada bank. So bank ni pula, bank-bank tempatan ini yang beli bond-bond kerajaan ini. Bond kerajaan ni kebanyakan ada dua. Satu Malaysian Government Securities, MGS. Satu lagi dulu dia nama